Kalau anda cuma ada 24 jam di Kuala Terengganu, ini itinerari santai untuk makan sedap, singgah masjid cantik, jalan di pasar lokal, dan tutup hari dengan angin pantai. Mulakan pagi dengan makanan paling sinonim dengan Terengganu, nasi dagang. Nasi lembut berlemak, kuah ikan tongkol, acar dan rasa rempah yang memang sesuai untuk buka hari. Lepas sarapan, singgah Pasar Payang. Di sini anda boleh rasa suasana lokal Kuala Terengganu, batik, songket, keropok, makanan tradisional dan hasil tempatan. Untuk di Deo Faciles, ambil shot tangan memilih kain, lorong pasar, warna batik dan close up barang jualan. Seterusnya, pergi ke Masjid Kristal di Pulau Wan Man. Seni bina kaca dan keluli di tepi sungai ini memang antara visual paling cantik di Kuala Terengganu. Ambil shot wide dari luar, pantulan air, kubah, menara dan suasana tenang sekitar masjid. Untuk lunch atau makan tengah hari santai, cari keropok lekor panas dan ikan celup tepung. Ini antara makanan yang sangat kuat dengan identiti Terengganu. Syarat paling penting di sini ialah makanan baru angkat, sos cili, tekstur rangup dan suasana kedai tepi jalan. Lepas makan, jalan santai sekitar Kampung Cina. Kawasan ini sesuai untuk ambil footage bangunan lama, lorong warna-warni, mural, pintu kedai dan suasana heritage Bandar Kuala Terengganu. Kalau nak visual moden Kuala Terengganu, masukkan shot Terengganu Drawbridge. Ia beri kontras menarik, pagi tadi pasar dan masjid. Sekarang kita nampak sisi moden bandar tepi sungai. Waktu petang, tutup hari di pantai Batu Buruk, angin pantai, pasir luas, pokok rudan suasana santai memang sesuai untuk ending di Deo. Kalau datang waktu hampir sunset, shot akan nampak lebih tenang dan sinematik. Jadi itu cadangan 24 jam di Kuala Terengganu, bermula dengan nasi dagang, singgah Pasar Payang, Masjid Kristal, jalan santai di bandar, dan tutup hari di pantai. Kalau anda suka short escape macam ini, simpan di Deo ini untuk trip Pantai Timur nanti. Komen di bawah, kalau ada 24 jam di Kuala Terengganu, anda nak cari makanan dulu, masjid cantik dulu, atau terus ke pantai?